Hari ni aku boring dekat Brunei. It's the first day of shipwreck diving. 3 dive spot hari ni. The first one, check dive aku dekat oil rig pelantar minyak. Kedua, Bolkiah Wreck. And last one, aku akan pergi dolphin wreck hari ni. Let's go. Let's go breakfast. Oh, for me also lah. Yeah. Don't worry, I got drift car also like that. Let's go dive. Kuni. Yeah. First dive, check dive dekat oil rig bekas pelantar minyak. Time ni aku dekat 18 meter. Aku sedar yang action kamera dive case aku bocor, bertakung dengan air macam aquarium kamera aku. Kau pernah tengok tak orang marah and disappointed dekat pelantar minyak 18 meter bawah laut? Macam ni lah. Dah lah dive case ni original tau. Aku beli original 300. First time aku guna bertakung air. Sebelum ni aku pakai third party yang RM60 okey. Alah mahal, bocor. Sakitnya hati aku. Lepas tu dekat X5 aku anti-fog terjabut. Hari ni 360 main cik pasal dengan aku. First dive done. Second dive kita dekat Bolkiah Wreck. Ini bukan kapal biasa. Ini sebenarnya bekas kapal mewah yang sengaja ditenggelamkan. Visibility gila. Memang low visibility. Tak boleh buat apa, rezeki kita kena terima. Dulu kapal ni digunakan untuk pengangkutan mewah, kemudian ditenggelamkan untuk dijadikan artificial reef. So sekarang ni aku dekat deck tengah dia. Ni aku lajukan sikit lah. Tapi reality dia, bila korang shipwreck diving ni, korang kena move slowly. Yang ni struktur dalaman dia masih boleh dilihat. Dah jadi rumah kepada ribuan ikat. Seluruh kapal ni dipenuhi dengan soft coral and hard coral. Yang ni aku nak tunjuk tangan aku dah berkedut. So this is Bolkiah Wreck. Heading to our last spot. Welcome to Dolphin Wreck. Inilah deck bawah dia and aku akan masuk. So far pengalaman aku shipwreck diving, ini yang paling seram. Sebab masuk ni visibility dia zero. Lepas tu ruang dia sempit. And kalau kau panic or overthinking, habis. Serius seram weh. Sebab jalan tak nampak apa. Ini kuda laut tengah tidur. Ramai orang ingat Dolphin Wreck ni kapal dolphin, tapi sebenarnya tak ada dolphin pun. Dia ialah kapal kargo yang karam masa bawa batu 3,500 tan. Sekarang dah jadi rumah ikat. So bahagian yang aku tengah masuk ni ialah second deck dia. Still boleh nampak struktur pagar, tiang. Ini sebenarnya kapal Malaysia tau. Nama dia Dolphin 88. Karam pada tahun 2013 akibat cuaca buruk. Kesemua 11 orang kru kapal ni berjaya diselamatkan. Berbeza dengan Wreck Perang Dunia, Wreck ni baru lebih kurang sedekat dekat dasar laut. Sekarang dah penuh dengan kehidupan laut. And this is Dolphin Wreck. Bahagian yang aku tengah masuk ni ialah wheelhouse dia. Bahagian atas rack sekitar 10 meter. Struktur utama dia sekitar 24 meter. Bila masuk dalam rack ni, rasa macam dalam filem. Cahaya masuk ikut lubang-lubang tu memang lawak. And that is my first day shipwreck diving in Brunei. I'll see you guys tomorrow with different dive spots.